Rubbish Lina telah menderma satu mesin fisioterapi kepada klinik kesihatan Aitam. Kita dapat kumpulkan 11 unit mesin fisioterapi. Kosnya lebih 1.5 juta ringgit. Ini kita akan bagi 4 kepada hospital besar Pulau Pinang. Satu biji RM150,000. Satu unit atas bakti yang berumah Lina akan ditempatkan di klinik kesihatan Aitam. Yang lain-lain di klinik kesihatan lain-lain. Kalau tak mau pergi ke hospital besar Pulau Pinang, boleh jalan kaki ke klinik kesihatan Aitam. Saya minta mana-mana pakcik-pakcik ada masalah macam saya, tak kira lutut lah, peha lah, pergi sana. Kita percaya akan bertambah baik. Hanya Pulau Pinang ada mesin fisioterapi macam ini di seluruh Malaysia. Hospital swasta pun tak ada, hospital kerajaan pun tak ada. Hanya di hospital kerajaan dan klinik kesihatan kerajaan di Pulau Pinang saja ada.